Assalamualaikum guys, welcome back. Aku ada terbaca dekat posting netizen kan sebelum ni yang mana katanya sistem keadilan dekat Malaysia ni sebenarnya masih lagi ada lopong dia, especially dalam isu pencerobohan tanah pencerobohan tanah. Sampai kan sekarang ni ada seorang owner ni yang sebelum ni viral nekat yang dia akan ratakan rumah ibadat haram yang dibangunkan dekat tanah dia sebab dia dah fed up dah. Pergi mengadu kat sana, sana tolak ke sini, sini mengadu kat sini, sini pula tendang ke sana. Jadinya at the end of the day dia kata, sudah aku nak terus sodok. Kamu mesti tak ingat saya. Pak Herman. Kisah specifically yang ini memang dah boleh jadi dah drama 26 episod yang kita boleh hantar dekat stesen TV. Sedangkan solusi dia awal tu memang sangat-sangat senang. Itu tanah kita, suka hati kita lah apa yang kita nak buat dekat tanah tu kan. Asalkan masih ikut dan berlandaskan undang-undang. Betul tak? Macam tu juga tekad yang diluahkan owner tanah dekat Dengkil iaitu Encik Suhaili Ahmad yang diceroboh manusia tak bertanggungjawab yang mana penceroboh tu disiap naikkan lagi binaan kekal tanpa kebenaran dan aku difahamkan dapat elektrik dari sumber elektrik billboard yang aku yakin kepunyaan owner asal tanah tu juga. Makna kata tanah kau ambil, power area kat situ pun kau buat harta juga. Kalau sebelum ni penceroboh diberi masa seminggu sampai 9 Januari waktu tu untuk pindahkan kuil dorang, tapi lepas PDRM jadi orang tengah, owner kasih masa sampai 5 Februari sebelum tanah tu diratakan. Encik Suhaili inform juga yang dia dah pun kehilangan buyer untuk tanah dia tu disebabkan isu ni yang mana buyer tu tarik diri pasal tanah tu ada binaan kekal haram. Pembeli tak jadi beli sebab ada kuil atas tanah tu. Tapi dia benarkanlah saya simpan deposit yang dah pun dibayar sebelum ni. So sekarang ni Encik Suhaili nekat maksimum 9 Februari dia akan terus pergi robohkan kuil yang dibina secara haram dekat atas tanah dia. Encik Suhaili juga maklumkan setakat ni tak ada tanda-tanda yang penceroboh tu kosongkan tanah tu. Tak ada beza. Jadinya kat situ Encik Suhaili pun bagilah pesanan yang mana dia cakap macam ni tau. Mana-mana pihak yang nak bantu dalam kerja-kerja perobohan ni saya sangat lalukanlah dan bolehlah hubungi saya secara terus. Dia gini aku rasa kan waktu nak ratakan nanti 90% aku yakin akan ada drama yang akan drag benda ni dan 9 Februari ni aku skeptikal yang kuil penceroboh ni akan dirobohkan. Kalau bukan ada grup yang berhimpun, berguling ke atas tanah tu, dekat depan jengkaut dan semua tu, mesti akan ada politician yang akan turun untuk tolong keruhkan keadaan. Kalau tak salah aku, politician yang kita ada sembang sebelum ni, yang tak bagi kita duk panggil kuil haram, dia pun adun juga dekat kawasan berdekatan. Aku tak tahulah kalau kata itu kawasan dia juga ke macam mana ke, tapi apa yang aku yakin, aku rasa dia akan turun. Sekarang ni aku cuma haraplah pihak berwajib yang turun dekat kawasan tu waktu tu dapat redakan keadaan dan biarkan owner tanah ambil balik harta dia, hak dia waktu tu. Betul tak? Betul. InsyaAllah kalau kata ada update yang terbaru nanti aku akan kongsikan dengan korang. Dan akhir kata pepantun, apalah nasib ikan dituba, elok berenang terapung mati. Nasib sedih pemilik harta terpaksa mengemis tanah sendiri. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput dan semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku, sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu 2 minggu macam tu dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try masa awal tu macam tak jadi apa pun, rumput still lagi subur hijau apa semua. But then almost 1 minggu kemudian rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati, dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau sebab waktu aku beli yang first dulu tu aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat ataupun korang macam dah tak tahan dah, tebas-tebas
tebas, dia naik balik. Tebas, naik balik. Korang beli benda ni sebab dia akan bunuh belukar, rumput daripada dia punya akar. So, laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So, kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share.